Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar setia podcast Bicara Sastra Nusantara. Saya Nurul Syahirah binti Muhammad Nazari dan bersama saya dua orang tetamu istimewa yang akan mengemukakan pandangan tentang seorang tokoh sastrawan negara iaitu Bahar Zain. Baiklah pendengar sekalian, sebelum kita memulakan sesi podcast kita pada hari ini, saya mengalu-alukan untuk para tetamu kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan para tetamu. Assalamualaikum, nama saya Faizah Syatira binti Satim. Dan nama saya Nurul Kuzaimah Natasha binti Samada. Baiklah pendengar sekalian, podcast Bicara Sastra Nusantara ini bertujuan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh kesusastraan Melayu moden dan mengupas latar belakang, pemikiran dan sumbangan mereka kepada masyarakat. Pada episod yang pertama ini, kita akan mengenali dengan lebih dekat lagi tentang latar belakang tokoh sastrawan negara iaitu Bahar Zain yang terkenal dengan pemikiran intelektual dan karya-karya yang syarat dengan falsafah kehidupan. Untuk memulakan sesi perbincangan kita pada hari ini, bolehkah para tetamu jelaskan siapakah sebenarnya Bahar Zain dan latar belakang beliau? Silakan. Baiklah, terima kasih Syera. Bahar Zain atau nama sebenarnya Baharuddin Zainal merupakan sastrawan negara ke-12 yang dianugerahkan gelaran tersebut pada tahun 2013 sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan besar beliau dalam dunia kesusastraan Melayu moden. Pengumuman anugerah tertinggi dalam bidang kesusastraan itu telah dibuat oleh Muhyiddin Yassin yang ketika itu merupakan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Beliau dilahirkan pada 22 Mei 1939 di Hutan Melintang, Perak, Darul Rizwan. Baiklah, dari segi pendidikan pula, Bahar Zain mendapat pendidikan awal di Sabak Bernam Selangor sehingga darjah 4 pada tahun 1949. Ketika berumur 11 tahun, beliau melanjutkan persekolahan di Sekolah Anglo-Chinese Teluk Anson, Perak dan berjaya lulus peperiksaan sijil persekolahan pada tahun 1957. Selepas itu, beliau meneruskan pengajian tingkatan 6 di Sekolah Anderson, Ipoh sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Menarik sekali perjalanan pendidikan beliau ya. Saya dipahamkan juga bahawa beliau mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat kukuh dalam bidang kesusastraan. Betulkah begitu? Ya betul. Bahar Zain merupakan ijazah sarjana muda dalam bidang kesusastraan di Universiti Malaya sekitar tahun 1960 sehingga 1963. Selain itu, beliau turut melanjutkan pengajian dalam bidang sastera di Universitas Indonesia Jakarta dari tahun 1970 hingga 1972. Latar belakang pendidikan beliau ni banyak membentuk pemikiran beliau sebagai seorang tokoh sastrawan yang berilmu dan berpandangan luas. Bukan itu sahaja, karya-karya Bahar Zain juga telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Inggeris, Korea, Jerman, Rusia, Mandarin dan Sepanyol. Keadaan ini membuktikan bahawa karya beliau bukan sahaja dihargai di Malaysia, malah turut mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Jelas sekali bahawa beliau merupakan seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia sastra. Selain dari bidang penulisan, apakah pula penglibatan beliau dalam dunia kerjaya dan organisasi bahasa? Bahar Zain ni merupakan tokoh sastra dan bahasa yang banyak menyumbang kepada perkembangan dunia kesusastraan, penerbitan dan penterjemahan di Malaysia melalui pelbagai jawatan penting yang pernah disandangnya. Antaranya, beliau pernah berkhidmat sebagai setiausaha satu gabungan Persatuan Penulis Nasional atau GAPENA pada tahun 1967 hingga 1969. Melalui jawatan ini, beliau memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkukuh hubungan antara penulis serta memperjuangkan martabat kesusastraan Melayu di Malaysia. Selain itu, pada tahun 1982, beliau dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Sepanjang berkhidmat di DBP,
Beliau terlibat secara langsung dalam usaha memperkembangkan bidang penerbitan, penyelidikan bahasa serta penghasilan karya sastra yang bermutu tinggi. Pengalaman dan kepakaran beliau menjadikan beliau antara tokoh penting dalam pembangunan kesusasteraan negara. Selain daripada itu, saya juga difahamkan bahawa beliau turut aktif dalam bidang penterjemahan dan penerbitan negara. Betulkah begitu? Betul, Syera. Bahazian pernah menyandang jawatan sebagai Timbalan Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia dari tahun 1985 sehingga 1991. Jawatan ini menunjukkan penglibatan aktif beliau dalam usaha memperluaskan penyebaran ilmu melalui penterjemahan karya-karya penting ke dalam bahasa Melayu serta memperkasakan profesi penterjemahan di negara kita. Di samping itu, penting untuk diketahui juga bahawa beliau pernah menjadi ahli lembaga pengarah Institut Terjemahan Negara Malaysia dari tahun 1993 hingga tahun 2009. Beliau turut berkhidmat sebagai ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka dari 1989 hingga 1992. Kesemua jawatan ini membuktikan bahawa beliau memainkan peranan besar dalam memperkukuh perkembangan bahasa Melayu, dunia penerbitan dan kesusasteraan negara. Wah, nampaknya memang besar sumbangan beliau terhadap perkembangan bahasa dan sastra negara. Bagaimana pula dengan anugerah dan pengiktirafan yang pernah diterima oleh beliau? Sepanjang penglibatan beliau dalam dunia kesusasteraan, Bahazian telah menerima pelbagai pengiktirafan. Antaranya, pada tahun 1974 sehingga 1976, beliau dilantik sebagai anggota panel hadiah karya sastera yang bertanggungjawab menilai karya-karya sastera terbaik negara. Selain itu, pada tahun 1980, beliau menerima anugerah sastera negara di Thailand sebagai penghargaan terhadap sumbangan beliau dalam bidang sastera. Bukan itu sahaja, pada tahun 1985 hingga tahun 1996 pula, beliau sekali lagi diberikan kepercayaan untuk menjadi anggota panel Anugerah Sastra Negara. Kemudian pada tahun 1988, beliau dilantik sebagai anggota penyair Gapena dan pada tahun yang sama, beliau dianugerahkan Darjah Datuk Paduka Mahkota Perak oleh Sultan Perak sendiri atas jasa dan sumbangannya terhadap bidang bahasa dan sastra negara. Hebat sekali pencapaian beliau. Saya percaya pengiktirafan yang telah pun diterima itu menjadi bukti bahawa jasa beliau sangat besar kepada negara. Benar, selain itu dari tahun 2002 sehingga 2005, beliau turut berkhidmat sebagai ahli panel hadiah penulisan Asia Tenggara. Pada tahun 2004 pula, beliau menerima anugerah tokoh pejuang bahasa daripada Persatuan Linguistik Malaysia sebagai penghargaan terhadap usaha beliau dalam memertabatkan bahasa Melayu. Tidak sampai di situ sahaja, pada tahun 2008, beliau juga dianugerahkan Anugerah Budayawan Gapena. Pengiktirafan terhadap jasa beliau diteruskan lagi apabila Universiti Sains Malaysia menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Persuratan pada tahun 2010. Pada tahun 2011 pula, beliau menerima anugerah tokoh Persatuan Penulis Nasional Malaysia daripada PENA sebelum dianugerahkan Anugerah Sastra Negara ke-12 pada tahun 2013 yang sekaligus melayakkan beliau bergelar sastrawan negara. Wah, daripada latar belakang yang telah pun diceritakan oleh dua orang tetamu istimewa kita pada hari ini, saya percaya bahawa Bahazian merupakan seorang tokoh sastrawan yang sangat berjasa dalam perkembangan kesusasteraan Melayu di negara kita ini. Bukan itu sahaja, melalui karya-karya penulisannya, malah melalui penglibatan beliau dalam bidang pendidikan, organisasi bahasa, penerbitan, penterjemahan dan pelbagai institusi kesusasteraan negara. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua tetamu kita atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat pada hari ini. Semoga perbincangan kita pada hari ini menambah lagi pengetahuan kita tentang latar belakang dan jasa tokoh sastrawan negara yang kita hormati. Jangan lupa untuk mengikuti podcast kita pada episod-episod seterusnya.
Saya, Nurul Syahira binti Muhammad Nazari, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.